Aku sedih bang, kau tahu tak? Aku dah berikan segala-galanya kepada dia. Aku dah berikan semua apa yang dia nak, aku dah bagi. Kadang-kadang aku rasa macam aku ni bodoh, kau tahu tak? Sebab apa aku cakap macam tu? Ujung-ujung dia nak gak lelaki yang kaya daripada aku. Hina sangat ke aku yang lelaki miskin ni? Hina sangat ke aku ni di mata dia orang, di mata kawan-kawan dia semua, sampaikan dia tolak aku, sampaikan dia minta putus dengan aku. Oh, mentang-mentang aku ni miskin, dia buat aku macam sampah. Dia buat aku ni di saat yang dia perlu je. Lepas tu bila dia rasa bosan dengan aku, lepas tu dia tinggal aku macam sampah. Dia pergi cari lelaki kaya yang berduit. Aku kadang-kadang man, kepada lelaki kat luar sana kan, mungkin kau rasa macam kenapa video yang tadi tu macam sikit awal sangat kan. Aku kadang tak tahu nak cakap apa tu. Dia macam sakit tapi tak ada darah. Dia ibaratkan luka tapi tak ada parut. Dan kepada lelaki dekat luar sana, kalau kau nak cari wanita, carilah yang betul-betul menghargai setiap pengorbanan yang kau beri kepada dia, setiap usaha dan effort kau kepada dia, kau yang dia terima. Jangan cari wanita yang pandang kau dari segi kau berduit saja. Jangan cari wanita yang tengok kau apa yang kau ada. Tapi carilah wanita di saat kau betul-betul rapuh, di saat kau betul-betul tak ada apa-apa. Sebab ni bila kau jumpa wanita yang pandang kau di saat kau ada, ujung-ujungnya kau yang akan sakit, kau dianggap sebagai orang bodoh sebab kau dah memperjuangkan satu benda yang sia-sia. Kan? Dan kepada wanita dekat luar sana, kau jangan cari lelaki yang berduit saja, tapi carilah lelaki yang betul-betul yang ada effort pada kau, yang usaha nak dapatkan kau, yang memberikan pengorbanan kepada kau, perjuangan dia tu terhadap diri kau. Kau jangan cari lelaki yang berduit saja. Sebab benda tu takkan kekal lama. Dan nasihat ni juga bukan pada korang semua saja, tapi juga pada diri aku sendiri yang pernah mengalaminya. Yang betapa sakitnya hati aku, yang betapa pedihnya hati aku bila mencintai seseorang tapi tidak dihargai.